episod kali ini, Alia nak bawakan tetamu yang cukup istimewa kerana kisahnya yang hebat. Bermula berniaga di pasar malam sehingga kini berniaga di pasaran Itali. Hebat bukan? Nak tahu siapa? Ayo kita mulakan dalam #fighting takkan gentar. Jumpa Alia hari ni. Sebenarnya Alia bangga sangat dengan pencapaian kalian berdua. Bukannya senang kalau orang lain nak berjaya. Hari ni Alia banyak sangat soalan nak bagi dekat kalian berdua. Kita masuk dalam. Terima kasih. Jom. Cantiknya rumah. Tanpa memasa lagi, Alia nak tanya ni, latar belakang Kak Z dengan Abang Din. Okey. Latar belakang saya ni, saya asal daripada Terengganu. Dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Mak saya, ayah saya kerja di MDKT, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Dan mak saya ni pada saya usia 11 tahun, mak saya ada buka satu gerai jualan di tepi jalan untuk budak-budak sekolah lah. Akhirnya dari situlah saya dilatih. Maknanya balik sekolah tu saya terus pergi ke kedai. Maknanya bantu keluarga lah masa tu. Maknanya daripada kecil lagi berniaga lah ni. Dia dedahkan dengan perniagaan. Okey, macam mana pula dengan Abang Din? Dia dedahkan perniagaan juga ke daripada kecil? Oh, 100%. Saya tak setuju benda tu. Oh, tak? Tak. Sebabnya saya punya family background bukanlah daripada orang yang berbisnes lah. Kecuali arwah atuk saya sahaja yang orang panggil penjaja ikan kan, dekat kampung-kampung apa semua tu, ikan depan dan belakang motor dia tu. Itu sahaja. Maknanya macam mana timbulnya idea nak berniaga ni? Daripada siapa? Siapa yang start dulu? Okey, kalau untuk idea untuk berniaga ni memanglah daripada saya lah. Sebab saya berniaga ni, saya memang tak dapat sokongan 100% daripada suami. Maknanya saya dapat tentangan hebat lah maknanya. Bila saya nak berniaga ni, bila saya isukan pada dia saya nak berniaga, memang dia tak bagi saya berniaga. Bagi dia berniaga ni macam susah. Sebab dia kan bukan lahirkan daripada family yang berniaga. Tapi kita ni dah lahir daripada family yang berniaga. Sebab saya mungkin Abang Din takut mengambil risiko. Ya, betul. Mengenai pandemik, pasti terkesan ni dekat Kak Z sebab Kak Z berniaga di pasar malam. Dan macam mana pula idea timbul nak berniaga tempoyak pula? Okey. Bagi saya ni, bagi orang lain, pandemik ni maknanya bagi dia satu musibah. Tapi bagi kita ni, pandemik ni satu rezeki buat kita. Rezeki kita untuk hasilkan tempoyak ni pada pandemik. Okey, pada pandemik, masa tu pandemik 2020. Sebelum saya buat tempoyak ni, saya berniaga macam-macam dulu. Okey, saya jadi runner, pergi ke satu tempat tu ambil upah hanya RM5 je. Maknanya saya COD, tolong COD. Lepas tu saya jual mask, jual sanitizer, saya ambil upah jual laksa Penang dengan secara COD juga. Lepas tu bulan 5 tu lah baru saya start berniaga tempoyak. Berniaga tempoyak. Dan lepas saya berniaga tempoyak tu lah sampailah sekarang ni. Memang saya tak ubah dah lah niaga apa-apa, memang niaga tempoyak je lah. Sejarah perjalanan maksudnya di mana lagi yang kita boleh dapat tempoyak kita ni pun kalau di Arab Saudi pun dah sampai. Wow, Jepun. Di Jepun dah sampai. Jual melalui media sosial? Media sosial. Jepun dah sampai. Lepas tu US walaupun postnya mahal, sekali post tu RM1,500, tapi orang post tu lagi mahal daripada produk tu. Post tu lagi mahal daripada produk. Okey. Sebab diorang sanggup nak rasa tempoyak sebab Kak Z. Tapi di US tu repeat order. Repeat. Okey, Kak Z, cerita dekat Alia. Alia tahu yang Kak Z ada bagi hadiah istimewa buat Abang Din, iaitu kereta mewah. Apa perasaan Kak Z time tu?
Okey, sebab kereta tu dia nak impian dia lah. Dia nak masa tu kita orang jual. Kereta apa tu? Kereta Ford. Kereta Ford. Okay, Ford lah. okay. Kita jual dia masa saya dia tepi jalan lagi. Itu idaman dia. Okey, idaman dia. Tapi bila kita dah mampu, bila kita dah mampu untuk bagi dia tu, maknanya ni bagi saya satu penghargaan sebab dia sokong saya niaga, dia tolong sama-sama tolong bawa barang ni ke transport. Maknanya kita buat kerja dua lelaki bini je. Bagi saya ni, saya perlu untuk bagi penghargaan untuk dia lah. Maknanya tanda saya hargai dia. Tanda hargai sokongan dia. Tanda sayang mereka. Dan saya sama lah. Alia yakin Kak Zee ni sebenarnya orang dia kuat. Kalau dia dengan saya, rasanya dia lagi kuat. Nak berniaga ni bukannya senang. Lagilah bila kita tak dapat sokongan, besok ni kita nak berniaga lagi ni. Kita nak masak malam ni. Kan? Kak Zee orang kuat lah. Alhamdulillah setakat ni okey lagi lah. Maknanya boleh lagi. InsyaAllah sekedar berjaya ni memang kena boleh Kak Zee supaya dapat tembus antarabangsa. Macam maksudnya memang kita dah tembus antarabangsa tapi ada harapkan perniagaan ni semakin maju. Kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana sebab ada banyak lagi perkara yang nak korek daripada pasangan hebat kita ni. Stay tune, jangan ke mana-mana tahu, bersama kami dalam #fighting. Takkan